isu yang selalu kita berhadapan ialah jaminan supaya yang menjalankan tanggungjawab itu betul-betul bebas. Tetapi memang kita tahu daripada NGO kita yang dalam negara banyak mengatakan bahawa peranan yang sangat-sangat penting ialah sudah tentu isu kewangan pembayaran, kenaikan pangkat dan menentukan bahawa pelantikan dan pemberhentian itu mesti dilakukan dalam elemen yang betul-betul bebas. Jadi sekarang bila keputusan di peringkat dasar dibuat oleh kerajaan untuk menentukan pelaksanaan yang saya sebut dalam jawapan saya tadi, bermakna bahawa sesi seterusnya akan dilakukan libat urus pada semua pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Sebab jaminan ini mesti diberikan. Premis yang kita ada pada hari ini ialah isu tentang menentukan bahawa pendakwaan itu memang betul-betul seorang pendakwa raya yang bebas. Jadi itu sebabnya langkah yang sangat-sangat penting bagi kita dalam Dewan ini memberikan pemisahan itu di dalam perlembagaan supaya ada dua jenis individu. Kalau ia menjadi satu profession yang 100% profession pendakwa raya yang 100%, kemungkinan itu dapat menjamin tentang kebebasan. Tetapi saya mintalah dalam pindaan perlembagaan ya Tan Sri Ketua, sahabat-sahabat kita belah sana dan belah sini memberi undi kepada pindaan kepada perlembagaan. Itulah menunjukkan komitmen semua kita dalam Dewan ini kepada pemisahan ini sebagai langkah pertama yang menjamin integriti seterusnya dalam negara kita bagi individu yang sangat berkuasa yang dipanggil pendakwa raya ni yang akan wujud. Terima kasih Tan Sri Ketua.